Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, semoga kita semua sihat semua pada pagi ini. Okey, pada pagi ini saya dapat mesej daripada rakan pemandu yang baru ingin bertanyakan cara bagaimana untuk mendapat pampasan sekiranya penumpang tidak muncul. Okey. Jadi untuk makluman semua, Grab akan bagi pampasan kepada rakan pemandu. Sekiranya penumpang tidak muncul, maksudnya kita pergi ke tempat dan penumpang tiada. Okey. Bagaimanakah caranya? Okey. Jadi untuk itu jom kita lihat bagaimana cara kita untuk mendapat pampasan tersebut. Okay? Jom kita lihat. Okey. Bagi melayakkan kita untuk mendapat pampasan sekiranya penumpang tidak muncul, kita harus pergi terlebih dahulu ke tempat destinasi yang di booking terlebih dahulu. Okay? Kita haruslah pergi ke tempat tersebut dan kita kena pastikan kita betul-betul berada di poin yang ditandakan. Okay? Kita pastikan kita berada di tempat yang bertanda nombor 1 tersebut ya. Kereta kenderaan kita berada sama dengan tanda nombor tersebut. Setelah sampai ke poin tersebut, kita hendaklah tekan butang sudah sampai. Okey, pastikan rakan-rakan tekan butang tersebut ya. Pastikan rakan-rakan juga tidak menekan butang ambil ya. Setelah sampai, rakan-rakan boleh tekan butang check ni dan rakan-rakan boleh menghantar mesej kepada penumpang ya untuk menyatakan kita sudah sampai. Bagi melayakkan kita mendapat pampasan, kita hendaklah memastikan kita berinteraksi dengan penumpang ya, bermaksudnya sama ada kita mesej ataupun kita membuat panggilan ya kepada penumpang. Barulah kita akan mendapat pampasan ya. Minimal dia kita kena buat panggilan atau mesej mereka sebanyak 3 kali. Untuk membuat panggilan kepada penumpang, kita boleh tekan butang back. Okey. Lepas tu kita tekan butang panggilan percuma ya. Setelah kita menghubungi penumpang dan penumpang tidak membalas panggilan kita ataupun mesej kita, dan kita bolehlah membatalkan pesanan kita ya. Dan untuk membatalkan pesanan kita, kita perlulah menunggu selepas 5 minit setelah kita tekan arrive tadi. Okey. Untuk kita batalkan pesanan tersebut, kita perlulah back dan kita klik pada line-nya. Okey, klik pada line-nya dan kita tekan batalkan pesanan. Okey. Selepas itu kita pilih option penumpang tidak muncul dan notis akan diberikan sekiranya kita tidak lagi cukup masa yang ditetapkan. Okey. Dan kita harus menunggu sehingga 5 minit barulah kita boleh batalkan tempahan tersebut. Setelah 5 minit menunggu, biasanya notis ini akan dipaparkan untuk menentukan sama ada penumpang sudah naik ataupun belum. Jadi kita pilih option belum lagi. Selepas itu, bolehlah kita membatalkan pesanan ini. Okey, untuk membatalkan pesanan ini, kita pilih batalkan pesanan. Penumpang tidak muncul. Jumlah pampasan ini bergantung kepada servis yang dibooking oleh penumpang lah. Contoh sekiranya penumpang itu booking servis Grab Car ataupun Just Grab, kita akan dapat RM3 lah. Okey, sekiranya penumpang itu booking servis Plus ataupun 6 seater, kita akan dapat RM4 ya. Untuk melihat jumlah pampasan yang kita dapat, kita boleh pergi ke dompet. Okey. Pilih dompet tunai dan semak riwayat transaksi. Okey, dekat situ kita boleh tengok keseluruhan berapa yang kita dapat. Okey.
Saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan berkenaan Grab, insyaAllah maklumkan kepada saya. Saya cuba terangkan kepada rakan-rakan semampu yang saya boleh. Okey, insyaAllah jumpa lagi dan terima kasih kerana menonton. Okey, Assalamualaikum.